I'll dance, 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 shake my hands, dance, dance avant à moi. Si très bien, c'est dans la peau. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel. Okay guys, video kali ini saya nak pasang benda ni guys. Okay, apa benda ni guys? Apa benda ni? Okay, benda ni adalah benda yang selalu orang letak dekat tepi grill ataupun dekat tepi tepi grill pula. Tepi nombor plate kat depan tu. Okay. Letak tepi grill tu. Okay, nanti saya tunjuk macam ni. Ni tengok di sini. Okay, ni dia. Okay. Dan benda ni berlampu. Okay, berlampu benda ni. Okay. Benda ni bermacam-macam tulisan dia. Okay, tapi kali ni saya ambil TRZ. Okay. Ada Pro 2, ada Proton, macam-macam lah guys. Okay. Adalah tulisan-tulisan ni Sport apa semua. Okay. So nanti boleh tengok dekat link yang saya share ni guys. Okay. So tapi benda ni saya tak buat, saya tak buat letak dekat tepi nombor plate. Okey, macam yang ni, bukan macam ni. Okey, tapi benda ni saya akan letak dekat tepi skirting bumper kereta. Okey, ni skirting ni kat sini, nampak ni, ni macam ni. Okey, so nanti dia akan datang macam ni. Dia datang macam ni. So ada benda ni. Okey, benda ni macam dia punya clip lah. Okey, dia punya clip. Dia punya pin masuk ke dalam tu. Okey, masuk pin macam ni lah, macam ni. Okey, clip macam ni, okey. Dia. Alright, tapi saya benda tu saya tak pakai benda ni. Okey, saya akan tak pakai. So saya akan buang ni. Saya akan potong benda ni. So saya akan double tap je lah. Saya akan double tap pakai silikon punya yang strong punya. Okey, double tap. Saya tak pakai. Boleh pakai guys, tak ada masalah, boleh pakai. Siapa nak pakai, just tebuk je. Tebuk skirting tu, lepas tu ambil clip tu, masukkan. Tapi saya malas nak tebuk-tebuk. Saya just potong je ni. Nanti saya potong dan saya letak double tap. Okey. Dan wayar dia ni ada hitam merah ni. Okey, positif negatif. Nanti kita akan buat connection dekat lampu malam. So nanti dia, bila kita on lampu malam tu, benda ni akan berlampu lah. Okey, akan berlampu. So jom stay tune dan kita buat. Let's go. Okay guys, sebelum kita nak pasang, kita try dulu. Okay, hidupkan lampu tu, kita try. Kot-kot mana tahu pasang-pasang tak hidup pula. Okay, so dah try dah, memang hidup. Tak nampak lah guys, tak nampak sebab dia tengah siang hari. Nampak lah. Okay, nampak berklip tu kan, lampu function. Okay, so far semua okay. Jom kita start pasang guys. Alright. Okay guys, saya dah potong dah. Okay, ni saya dah potong. So nanti saya akan letak double tap sini lah. Okay, sebelum tu, yang lubang ni kat sini, nampak lubang ni, okey, lubang wayar ni kita tutup dengan silikon guys. Kita tutup dengan silikon. Okey, kita tutup dengan silikon, takut nanti masuk air. Okey, masuk air nanti, so jangka hayat nanti lampu tu sekejap je. So kita tutup silikon. Okey, nanti skirting pun kena tebuk jugalah. Okey, untuk masukkan wayar ni. Okey, apa-apa pun stay tune guys. Tengok saya buat macam mana. Guys, dah tebuk dah. Okey, so kabel ni kita akan masukkan dalam ni. Macam ni lah. Okay, dah tebuk lubang, masuk kabel dan dah letak double tap. Kita akan letak macam ni. So jadikan jadi macam ni. Alright. Dan kabel ni kita akan tarik daripada bawah ni, daripada daun pisang ni masuk ke depan. Nak tampal tu pastikan kering lah. Okay, lap dulu abu-abu ni baru tampal. Okay guys, memandangkan kabel dia pendek je. Okay, so kita tambah kabel lah. Okay, kita tambah kabel. So ni dia penyambungan dia. Okay, kita tambah kabel lebih kurang 1 meter lah, tambah kabel. Okay, kabel ni pun tak mahal, RM1 je dekat hardware. Okay guys, straight tube. Okay, so kita baru buat. Kita akan masukkan kat dalam ni, daripada bawah-bawah daun pisang sampai pergi depan. Okay, daripada bawah ni. So tayar ni kita pusing steady dulu, bagi ruang sikit. Okay guys, kabel daripada bawah. Okay, tu yang kita selit daripada sini, masuk lubang sini. Okay, macam ni, masuk daripada daun pisang dan kita bawa ke depan ni, kabel ni, kabel merah, dan kita tarik. Nanti kita akan join dengan lampu malam ni. Okay, ni kabel dia, join kat sini. Okay. Okay guys, penyambungan dah buat dah. Okay, kita ambil daripada lampu malam ni. Okay, ni lampu senja. Okay, dan ini dia punya penyambungan.
Okay, color nampak yang brown-brown tu, yang ini, kalau nampak brown-brown tu adalah negatif. Okay, nampak color tu yang macam ada biru-biru sikit yang ni, okay, itu adalah negatif. Ada positif. Okay, positif. Brown-brown tu dia color brown sikit, brown macam dia color brown tu negatif. Yang ada color jenis-jenis sikit, ada biru-biru line sikit, okay, untuk positif. Okay, ni kabel daripada sini saya ambil ni. Okay, ni dah penyambungan dia guys. Okay, saya pakai konektor yang ni. Okay, senang. Okay, dan saya pakai straight tube. Okay, bagi kemas sikit lah. So kabel yang panjang ni saya akan kemaskan. Alright, so nanti kita test tengok macam mana, okey tak okey. Okay, lampu senja ada on. So kita tengok ni, tak hidup. Okay, so nanti kita akan buat lagi sebelah. Okay, dan pemasangan dia sama je guys. Okay, pemasangan dia. Alright, cun. Okay, kita buka dia punya ni. Smart.